Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pelajar daripada UKM. Nama saya Nurifadillah binti Muhammad Ghani. Hari ini saya nak buat tentang pengbual seorang pelajar tentang masalah tingkah laku. Sebelum tu boleh tak saya cikgu kenalkan dulu? Okey, nama saya Cikgu. Saya mengajar di sekolah rendah lah. Latar belakang tu PPKI ke SKP ke? Saya mengajar sekolah rendah memang untuk PPKI, program pembelajaran lah. Ya, khususnya memang masalah pembelajaran. Dulu kelulusan memang ikhtisas guru pendidikan khas. Ya, saya lepasan IPG ambil memang pendidikan khas masalah pembelajaran. So memang ada program pendidikan lah. Pengalaman selama ni masuk tahun ke-3. Jawatan guru? Maksudnya pegang tugas apa? Jawatan guru pendidikan khas lah. Lepas tu cikgu ada ke? Cikgu belum berkahwin lah kan? Jadi tiada anak MBPK. Dan dulu memang option pendidikan khas lah kan? Ya. Lepas tu boleh tak bagi tahu sedikit sebanyak latar belakang murid? Nama murid ke, nama samaran sikit ke? Okey. Nama samaran dia. Okey, murid yang kita nak tengok tingkah laku dia ni lah kan. Okey. Nama dia, kita bagi nama dia Amir lah. Okey. Nama dia Amir. Dia berumur 9 tahun ni. Dekat sekolah, kat kelas belajar di SKP tahun 3 lah, sama umur dia. Amir ni dia murid autism. Tapi dia autis yang aktif. Dia bukan yang pasif. Dia boleh berkomunikasi. No, dia bukanlah high function. Dia average dia. Biasa. Amir ni dia boleh berkomunikasi dengan cikgu. Bila kita tanya, dia boleh respon dengan baik lah. Cumanya dia suka cakap yang kita tak faham. Macam gitu. Dia suka cakap macam tu. Okey, lepas tu dalam kelas pula, kalau kita tanya soalan, dia jawab. Dia boleh respon lah. Urus diri pun okey, respon pada arahan guru pun okey. Bersosial je dia kurang. Okey. Lepas tu nanti kita akan tanya. Okay. Ada tak latar belakang keluarga dia sikit ke? Masalah keluarga ke? Amir ni dia rasanya adik-beradik dia tak ada yang tak ada okey. Tak ada okey juga. Dia seorang je. Mak ayah dia pun tak. Ayah dia kerja jurutera, mak dia cikgu. Okey. Kena tahu apa. Okey, itu je latar belakang murid. Seterusnya kita pergi dekat jenis masalah tingkah laku lah. Okey, tadi masalah kurang upaya dia Mira kan? Autism. Kalau dia punya kategori autism lah. Lepas tu teruk ke tak? Tadi mild je, biasa je. Average. Dia bukanlah severe, dia bukan mild. Moderate lah. Lepas tu kalau masalah tingkah laku yang dia selalu buat apa? Contohnya buat bising ke apa ke? Amir ni dia tak kacau kawan. Tapi satu yang memang cikgu-cikgu kita kat sekolah nampak adalah bila mana dia tak suka orang buat tu, dia yang akan pergi dulu. Kayaknya macam dia lah cikgu dalam kelas tu. Kawan dia bising, dia akan bangun, dia akan pergi tampar. Macam tu. Kawan dia menangis, dia akan bangun, dia akan pukul. Bila je dia akan buat benda tu? Bila dia tak suka apa yang kawan tu buat. Mostly kawan lah, sebab cikgu dia tak boleh nak pukul. Kawan je. Kawan je. Dia tak boleh. Dia macam kita orang, kalau cikgu ni dia cakap macam dia lebih lah. Dia ketua. So kalau orang lain jerit-jerit, dia tak boleh lah. Dia nak juga. Okay, lepas tu kesannya terjejas kepada murid lain lah. Betul. Dia pukul kawan dia, cedera lah kawan tu. Sebab Amir ni badan dia besar tau. Dia besar, tinggi pun macam saya je, tak tinggi sangat. Murid lain pernah ditampar lah? Memang selalu tampar. Dia biasa tampar dengan cubit lah. Okay.
seterusnya, macam mana cara cikgunya menangani situasi tersebut? Okey, kalau dalam kelas bila seseorang, contohlah Amir ni dia suka buat kerja sendiri, dia suka melukis tau. Okey, so dia tak suka kawan datang tengok-tengok macam tu. Dia tak suka. Okey, jadi kita memang kalau untuk situasi tu kita memang asingkan dia. Dan betul. Kawan pun kita dah cakap dah jangan. Jadi benda tu habislah. Tapi benda yang jadi tak habis tu bila mana kawan-kawan lain pun ada tantrum juga, betul tak? So bila kawan tu tantrum, dia mengamuk lah. Si Amir ni dia akan bangun, dia akan pergi. Jadi bila situasi tu berlaku, biasanya macam saya cakap tadi, Amir ni kan dia faham, dia boleh berkomunikasi kita dengan baik kan. Biasanya kita memang time out. Dekat kelas tu memang ada satu sudut meja kat ujung, dia kena duduk sana lah. Awal-awal tu dia memang akan menjerit macam tak suka, dia akan tapi ambil take time lah kan. Tapi sekarang dia dah tahu lah dia salah, dia senyap. Ataupun bila sebelum dia nak buat tu kita dah cakap Amir nak duduk situ kan. Berjaya lah kan. Dia dah faham dah. Adakah cikgu rasa mempunyai pengetahuan dan kemahiran untuk menangani masalah tingkah laku? Untuk time out tu memang kita dah belajar lah sebelum ni kan, waktu zaman belajar. Tapi sebenarnya bila kita nak buat tu, nak apply tu yang pengalaman baru lah untuk kita. Sebab secara praktikal pula kan. Kita memang tahu teori, tapi itu tu pengalaman baru lah untuk lama tak ambil masa lama? Lama dah juga. Waktu awal-awal saya boleh cakap dalam 2 bulan jugalah. Sebab dalam tempoh awal tu dia memang akan nangis je kat situ. Dia belum faham lagi yang dia kena tu. Lama-lama dia dah tahu dah. Ada tak sokongan daripada pihak sekolah ke, PPKI sendiri untuk tangani masalah cikgu yang lain tu lah, cikgu lain ni daripada sekolah. Pentadbir lah betul lah. Kalau pentadbir biasanya dia tak terlibat pun dalam kelas kita kan. Maksudnya lagipun isu Amir ni bukanlah tingkah laku yang besar. Jadi tak adalah sampai melibatkan. Boleh atasi sendiri kan. Kalau dari kawan-kawan guru yang lain, kawan-kawan guru lain dia penting lah. Sebab kalau kita dah bagi time out, orang lain pujuk tu tak jadi. Jadi kawan-kawan lain pun semua cikgu, BPM semua yang lain dah faham lah. Jadi kita letak situ, kita kata 5 minit lah. Biasa kalau dah habis masa tapi masih tak berjaya Amir tu, dia masih mengamuk lagi. Waktu awal dulu memang kita cakap belum cukup 5 minit. Belum cukup 5 minit, belum cukup 5 minit satu. Lepas tu bila dia senyap dalam 30 saat awal tu, bila dia senyap dia walaupun contohlah dia naik-naik kan, belum cukup lagi. Lepas tu contoh dia dah senyap dalam 20 saat ke 10 saat ke, dah 5 minit dah. Tapi sebenarnya tak pun, cuma nak bagi dia tahu yang bila Amir senyap, Amir dapat duduk balik tempat. Kalau dari sokongan ibu bapa pula, kalau dekat rumah, kita memang ceritalah dekat parents yang kita buat dekat macam tu dekat Amir. Sebab nak mak ayahnya tahulah apa yang kita cuba bantu dekat sekolah. Sebabnya ayah dia pun cakap kat rumah dia buat kakak-kakak dia, dia buat abang dia. Jadi bila dia cakap cerita, saya cakap kalau kat sekolah kita memang asingkan dia, tak bagi. Contoh kalau main Lego kan, dia suka main Lego. Jadi bila tak dapat, dia rasalah macam tak dapat kan. Jadi mak ayahnya ada kesinambungan lah di rumah. Buat yang sama. Ya, ayah dia pun buat sama. Cikgu pun bagi tahu cara yang betul cakap lah kami memang ada. Tapi sebenarnya tak semua parent boleh terima time out ni. Sebab itu kan macam bahasa lain dia macam denda kan. Macam tak sedap. Tapi so far, tapi itulah cara yang terbaik so far kenalah dengan dia. Dan kalau jenis sokongan tu, apa yang cikgu rasa membantu? Maksudnya apa yang cikgu harapkan daripada ibu bapa ke, guru lain ke, ada tak? Kalau macam daripada ibu bapa tu, kita memang berharap yang adanya kesinambungan kat rumah. Kalau tak ada, maksudnya kat rumah pun mak ayah
biar je dia buat orang. Jadi dia dah terbiasa lah buat orang. Memang dengan ibu bapa kita berharap lah, sebab dalam RPI dia pun memang matlamat utama dia kita nak cegah tingkah laku tu. Sebab dia menyakiti orang lain. Kan. Jadi kalau dari segi dekat rumah tu, kita mengharapkan mak ayah dia tu, and so far alhamdulillah mak ayah dia pun memberi respon yang positif. Mungkin sebab mak dia pun cikgu kot, jadi mak dia mungkin faham. Mak dia cikgu juga. Tak, mak dia cikgu. Mak dia cikgu, mungkin mak dia faham. Jadi cara macam tu kan. Lepas tu dari segi rakan-rakan sekerja pula, kita mengharap yang kerjasama lah. Yes, betul. Kalau kita bagi orang lain pujuk, dia rasa macam selamat lah, sebab orang lain pujuk. Dia kena semua orang bagi kerjasama. Itulah. Okey, seterusnya kita masuk dekat bahagian hitungan. Cik boleh tengok. Okey, ni kita nak tahu apa faktor-faktor yang menyebabkan adik Amir tadi tu tantrum kan. Okey. Dia boleh dikatakan maksudnya tantrum lah kan? dia bertingkah laku yang kita tak nak tu lah kan. Okey. Pertama sekali ada faktor persetujuan keluarga. Saya rasa tak. Kurang perhatian dan persetujuan keluarga tidak Tak. kan. Sebab dia anak bongsu. Hari-hari dia bawa bekal daripada mak dia. Dan dia duduk bekal, dia akan cakap Amir sayang ibu. Macam tu. Jadi okey, siapa bapak dia? Mengalami masalah dengan ibu tidak? Tak. Mengalami masalah dengan bapa pun tidak? Tak. Mengalami masalah kewangan? Tak. Tidak. Hubungan antara ahli keluarga? Tak. Adik-beradik ke tak ada? Hubungan antara adik-beradik pun tidak? Lepas tu kurang komunikasi dengan ahli keluarga? Saya rasa tak. Tidak juga. Ada kehilangan ahli keluarga terdekat? Tak ada. Latar belakang keluarga yang mempunyai masalah tingkah laku? Saya tak pastilah, tapi rasanya tak. Tidak. Sebab yang lain pun baik okey je, normal je kan? Tak ada yang okey juga. Tak ada yang okey juga. Okey. Lepas tu keluarga kurang pendidikan? Tak. Tidak. Okay, seterusnya faktor diri sendiri murid lah. Suka mengasingkan diri. Kalau suka buat kerja sendiri tu kira mengasingkan diri ke? Ya ke? Kan? Ya, dia memang suka sebab dia tak suka orang kacau dia. Orang tengok dia tak suka. Dia nak concentrate lah kan, kiranya fokus. Yang kedua, mempunyai pergerakan yang lambat. Dia mungkin lambat sebab dia pada sakut. Tapi tapi bukan sebab dia masalah otak ke tak. Tapi saya rasa tak. Tu tak kot kan? Saya rasa tu tak mempengaruhi. Okey, tidak yakin dengan diri sendiri? Tak. Saya yakin. Suka berhayat? Tak. Autism dia yang tak. Ni dia okey sih. Dia tak hayal tau. Bahaya tu awak nak masuk macam dia dalam dunia dia sendiri tak, dia akan lukis kan. Biasa dia lukis, dia akan panggil cikgu, dia akan tunjuk. Dia bukanlah macam ambil kata tu ni tak. Dia takut pada situasi baru. Dia mungkin ya. Ada contoh tak? Situasi saya rasa mungkin macam kalau macam kawan baru tu situasi baru. Boleh kan? Sebabnya ni pernah sejak daripada situasi kejadian tu, kami cikgu memang pisahkan dia dengan seorang budak tu. Sebab adalah dia inilah ada impak dekat kawan dia tu lah. Kawan dia tu suka lukis juga, jadi dia rasa tersaing. Faham. Kawan tu pun suka melukis, jadi kadang dia duduk jauh pun, tapi dia lawan mulut. I hate him. He bully me. Ini pun sebab Amir tu dia suka cakap yang tak faham. Tapi dia cakap dia tak faham bahasa apa. Si kawan tu yang cakap I hate him. Pasal Amir. Dia kawan dia tunjuk jari kat dia pun dia trigger tau. Tak tahu sebab apa. Memang dia rasa tersaing. Dia trigger, kawan dia tunjuk jari saya trigger. Kalau tidak memahami arahan, mungkin sikit lah kot. Sebab dia faham je kalau kita suruh duduk, tapi jangan kacau kawan. Mungkin dua arahan susah sikit. Tidak boleh menyesuaikan diri dengan orang lain. Ya. Tidak boleh membuat kerja dengan sendiri. Tak. Sukar memberi kerjasama. Saya rasa dia dengar arahan jadi tak, saya rasa ni pun tak.
Tidak. Maksudnya dia boleh bagi kerjasama lah kan. Betul. Seterusnya, daripada faktor kesukaran sekolah atau bilik darjah, guru sendiri kurang aktif dalam mengendalikan amil. Tak kot. Tidaklah kan. Yalah, sebab cikgu kan semua bagi sama rata, aktiviti semua sama rata. Jadi tidaklah. Aktiviti pengajaran guru tidak kurang menarik. Mungkin kurang menarik bagi dia. No. Bukan cikgu buat yang tak menarik, tapi dia yang tak minat. Sebab dia ada minat tertentu. Ya, sebab dia suka lukis. Jadi bila kelas maths dia tak suka, kelas PM dia tak suka. Faham. Okey, bilik darjah dan persekitaran kurang kondusif. Ni boleh jadi ya. Okey, strategi dan teknik pengajaran tidak fleksibel. Ni boleh jadi ya. Sebab tadi saya cakap aktiviti pengajaran tak baik kan. Ni boleh jadi ya. Kepimpinan dan sikap guru. Tak. Tidak. Bahan dan alat mengajar tidak sesuai. Tak. Ya. Kurang prihatin dan empati. Tak. Pengurusan kelas tidak menarik. Tak. Tidak. Persekitaran yang tidak mesra pelajar. Tak. Akhir sekali, sokongan dan kerjasama daripada guru lain kurang. Tak. Saya rasa tak. Sebab isu dia dengan kawan. Sebab cikgu dia memang je. Okay, saya reply. Seterusnya kita ada nak tahu jenis tingkah laku dia lah. Kalau adik Amin ni dari agresif dia hyperaktif tu, kita ada skala 1 hingga 3. Kalau 1 tu kerap dan 2 sekali-sekala dan 3 tiada. Dua kot. Hyperaktif 2. Dua. Suka memukul 3 lah. 3 tiada. Satu. Cepat marah. Satu. Suka bertumpuk. Ya, satu. Suka mencederakan diri sendiri atau orang lain. Satu. Suka merosakkan harta benda sendiri. Ni 2. Orang lain. 2. Sebab dia tak. Suka mengejek kawan atau orang lain. Kalau dia mengejek tu macam mana? Dia macam macam yang kawan tadi tu kan suka cakap boleh Mi. Dia ulang Mi. Sebab dia faham. Pandai lah juga. Kalau kawan dia kena marah kan dia buat macam ni. Memang boleh. Dia nampak je. Suka mengganggu kawan. Satu. Ya. Tapi dengan kawan yang tak suka tu je lah. Kawan lain dia tak masalah. Okay. Suka menjerit. Membaling benda-benda kepada kawan. Setakat ni tak. Okey lah ya. Membaling buku. Tak. Hal lain kat atas meja. Tidak. Salah. Menggoyang-goyangkan badan. Ya. Mengetuk-ngetuk di tempat duduk. Ya. Menyanyi, ketawa, siar sendiri. Tak. Dia start sendiri. Menunjukkan diri. Ni boleh tak 2. Seterusnya untuk jenis pasif, dia hyperaktif tak? Tak. Mengasingkan diri. Ya. Okay, boleh buat 2 kot. 2 Macam kadang-kadang kan. Okay, suka berkhayal. 2 juga. Macam suka bayar tu macam dalam dunia sendiri kan. Dia suka berletter sendiri ke? 2 juga. Tidak yakin pada diri sendiri. Tak, dia suka. Kalau cikgu tanya siapa nak buat, dia akan. Dia yang lebih yakin ni. Tak adalah. Okay, mudah puas hati. Ni je. Mudah puas hati dengan tak. Mudah ni puas tak. hati pada kerja yang kurang sempurna. Sebab dia dia akan buat. Ya, kalau dia kali comot, dia yang mengamuk. Ni tak. Tidak mahu mencuba sesuatu tugas yang baru atau dianggap susah. Ni kadang-kadang kot. Kadang-kadang. Ni saya jawab tu. Mempunyai pergerakan yang lambat. Tak kan? Tak. Sebab Tidak. dia okey je. Mengecilkan diri daripada aktiviti. Tak. Lambat dalam menjalankan tugas. Ni kadang-kadang. Seterusnya, jenis masalah emosi dan sosial. Dia suka hisap jari ke? Tak. 3. Suka menggigit kuku? Tak juga. Kelihatan sedih? Ni 2. Ni boleh bagi 2. Okay. Merasa takut dan cemas? Ni pun boleh bagi 2. Takut pada situasi baru? Ni pun boleh bagi 2.
kurang bergaul. Ni boleh bagi, tak sedia memang tak suka gaul. Boleh bagi 1. Dia aktif tapi bukan yang suka gaul. Suka berbohong. 2. Nak selamatkan diri, dia tipu. Suka meminta perhatian. Ya, 2. Suka mengambil barang orang. Tak, ni tak. Tidak suka berkawan. Ya. Menyalahkan orang Ya. lain. Keluar dari tempat duduk tanpa Ya, meminta ni ya, memang selalu. Mengganggu apabila guru bercakap. Ni boleh kadang-kala. Kadang-kadang tidak boleh menerima orang baru dengan mudah. Ya, suka. Susah hendak bertenang dalam kelas selepas rehat. Tak. Tak rasa. Cukup masa lah rehat ni kan. Tidak memberi kerjasama pada orang lain. Kadang-kala. Suka menceritakan perkara rekaan dan hayalan. Tak. Tidak suka pada rancangan yang diatur. Rancangan dia tu macam mana? Ada kan, kita ada jadual-jadual. Lepas tu lepas dah habis waktu seni kan, dia suka seni kan, tadi lukis kan. Tiba-tiba waktu matematik dia dah tak suka sebab dia nak teruskan kita punya seni tadi. Dia kalau kerja dia tak siap, dia tak nak buat, dia tak nak. Contoh kalau lukisan dia siap baru dia nak tutup sama belajar subjek lain. Tapi bukan pada lukisan je, semua subjek. Tapi dia tak suka subjek tu, dia akan itulah. Kadang-kadang lah. Mengubah kerusi meja ke tempat lain tanpa izin. Tak, ni tak asuh. Tidak bertindak balas apabila berbual. Tak, memang dia respon. Seterusnya, jenis masalah untuk pembelajaran kognitif. Dia kurang tumpuan perhatian. 2 kadang-kadang lah. Tidak boleh menyiapkan kerja-kerja. 2. Tidak boleh ikut arahan. Dia boleh juga arahan. Boleh maksudnya 1 lah kan? Kerap. Tidak boleh. Tak, maksudnya 3 lah. 3 lah, tiada. Kurang daya ingatan. Ni boleh 2. Kurang kefahaman. 2. Lambat menyiapkan kerja. 2. Terpaksa digesa untuk menyiapkan kerja. Ni boleh bagi selalu. Kerap. Sebab saya ajar dia maths. Jadi kalau kat saya macam tu lah. Kalau seni dia suka. Kerja tidak lengkap atau comel. Tak, kerja dia memang cantik. Tiada. Tidak dapat menyesuaikan diri apabila terdapat bunyi bising. Ya. Dia sensitif bunyi juga. Sebab tu dah dia tak puas hati kalau kawan dia. Kalau dia cerit kawan dia tu. Lepas tu kebersihan diri tidak memuaskan. Tak, dia kemas orangnya. Keluarga dia pun jaga baik. Tidak boleh menulis nama sendiri. Tak, dia boleh. Tidak boleh membuat kerja dengan sendiri. Dia boleh, tapi kena tengok-tengok juga. So tiada. Tidak boleh mengeja dengan lancar. Boleh lah ke? Kalau KBKB tu boleh. Kalau masuk KBK dah tak boleh. Macam cawan tu dah tutup dah tak boleh. Macam pandan tumpah tu dah tak boleh. Kalau KBKB yang senang. Tidak boleh membaca petikan. Ni pun sama lah. Macam kalau petikan tu KBKB semua je boleh lah. Kalau ada KBKBK dah tak boleh dah. Tapi dia pandai mengeja. Dia KBKB je. Bila macam baca tu dia boleh lah. Baca buku. Boleh. Tidak memberikan respon terhadap soalan yang diberikan. Boleh kadang-kala kot. Kadang-kala. Kau saya tak pasti. Ambil macam mana? Dia tak bagi respon. Kalau soalan yang dia tak tahu, dia memang akan jawab lain-lain lah. Kalau macam kita tanya tadi, makan apa, boleh je dia jawab lain-lain tu sebab dia tak tahu. Nak menunjukkan dia tidak tahu. Jadi kalau, saya rasa tidak takut. Kalau dia tahu, sebab dia memberi respon, cuma dia tak tahu nak
nak cakap apa. sampaikan yang dia tak faham, dia tak tahu. Okay, soalan tu Ya, masa tu kan. Okay. Saja. Boleh tak kalau tanya pengalaman cikgu ke pengalaman cikgu Ya. cikgu tentang murid-murid masalah tingkah laku lain? Selain daripada Amir, yang saya rasa macam kita orang sendiri pun belum berjaya berhentikan tingkah laku tu adalah main ILU. Itu masih dalam proses lah, sebab dia pun ada seorang murid ni dia baru masuk di tahun 1 tahun ni. Dia masuk kira macam baru 3 bulan lah, 4 bulan lah sekolah kan. Dia suka main ILU, dia keluarkan ILU dia macam dia suka tengok ILU tu sticky macam tu. Tak tahu tak setakat ni masih trial and error. Maksudnya kalau tak bagi kertas, dia macam suka ada benda kat tangan. So kalau macam bagi kertas, awal-awal tu boleh je tak masuk mulut, tapi lama-lama masuk je kat mulut. Ambil juga ILU tu sapu kat kertas. Bagi Lego sama. Awal-awal tu ada limit masa dia lah. Situ boleh je main-main Lego, tapi dah lama tu tiba-tiba Lego tu dah ada mulut, dah ada ILU. Dia macam memang suka. Itu masih lagi, sebab kat rumah pun sama. Kami cikgu Dah cuba tanya ibu bapa juga. Sebabnya kalau kat rumah mak ayah ni kata kita memang tak bagi dia duduk seorang. Sebab once dia duduk seorang, dia main dia lah. Once dia dah bosan, Dia tak ada bawa kain gelap semua. dia bukan idea yang meleleh tu tau. Dia memang ludah idea dia. Dia nak tengok. Dia letak atas kursi kan dia. Dia nak tengok Sticky dia lah. sticky yang tu. Kita cuba bagi main yang dia suka. Kita bagi juga apa yang masuk mulut tu, ada istilah dia macam mungkin sebab dia suka ada benda dalam mulut kot. Tak jalan sebab dia memang nak tengok idea tu. Apa ada? Ada lah Kan? tak pastilah yang macam yang suka masuk benda-benda dalam mulut. Baby punya Kan ada kan dalam mulut bagi dia gigit tu kan. Itu tak jalan. Dia tak masuk mulut pun. Dia lagi suka keluarkan itu tu. Benda tu masih lagi dalam proses lah. Itu saja. Okay. Terima kasih banyak. Okay, sama.